Jadi bila saya maksimumkan pemakaian Alora Pants, tiba-tiba saya dah boleh solat macam biasa. Sebab saya punya lutut kiri saya, cartilage lutut kiri saya hancur lah. Tu tahun 2020. Tu sebab saya dah operate untuk bersihkan dia, kemudian masuk gel. Tapi tak berapa baik sepenuhnya lah. Macam saya, kita nak solat kan. Jadi saya tak boleh solat macam biasa. Itu yang saya rasa sedih lah. Saya tak boleh solat biasa 2 tahun lebih. Saya kena 2020, 2023 baru ada kawan yang perkenalkan saya lah. Jadi saya try lah sebab saya nak cuba untuk solat macam biasa kan. Jadi bila saya try, sebulan lebih saya dapat dia punya hasil. Mula-mula pakai seminggu 2 saya tak ada rasa apa tau. Jadi saya tanya saya punya upline kenapa? Saya tengok orang lain pakai sekejap dah ada kan. Jadi saya cakap dengan suami betul ke? Kan? Jadi tu upline saya tanyalah macam mana you pakai. Jadi rupanya saya tak pakai sepenuhnya. Kadang siang saya pakai, malam saya tak pakai. Jadi bila kita nak pakai kena ikutlah cara yang betul. Jadi bila saya maksimumkan pemakaian Alora Pants dalam masa 1 bulan lebih, tiba-tiba saya pun tak sedar tau. Tiba-tiba saya dah boleh solat macam biasa. Dia masa saya kena tu, dia rasa tegang. Lutut saya tu tegang tu, sakit sangat. Saya tak boleh jalan banyak, saya tak boleh berdiri lama. Jadi sebulan lebih selepas saya pakai tu, alhamdulillah lah. Saya dah boleh sembuh. Lutut saya dah tak rasa tegang sangat lagi. Yang paling saya suka sangat sebab saya boleh solat macam biasa lah.